Suspek wanita yang diburu polis dipercayai dalang utama sindiket rampasan bunga ganja bernilai RM1.82 juta di Kuala Kerai minggu lalu disyaki berselindung di sebalik perniagaan kedai makan bagi mengaburi kegiatan terlarang itu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata suspek berusia lingkungan 30-an yang dikenali sebagai Luna itu juga dipercayai mengamalkan gaya hidup mewah. Beliau berkata pihaknya sebelum ini dimaklumkan bahawa suspek memiliki sebuah kedai makan di Kota Baru. Namun premis berkenaan kini telah ditutup dan polis tidak menolak kemungkinan kegiatan haram itu dijalankan di sebalik perniagaan tersebut bagi mengelak dikesan. Menurutnya, wanita berkenaan dipercayai mempunyai 2 kerayatan serta kerap berorang-alik antara Kelantan dan Thailand. Beliau turut memaklumkan bahawa hasil pemantauan media sosial mendapati wanita berkenaan memaparkan kehidupan mewah dan dipercayai mendalangi kegiatan dadah sejak 2024. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omahan dilaporkan memaklumkan bahawa rampasan berkenaan adalah hasil operasi JSJN Bukit Aman selama 4 bulan menerusi Ops Agas dan bunga ganja yang dirampas dipercayai untuk pasaran antarabangsa. Susulan perkembangan itu, Bukit Aman telah memohon bantuan polis Thailand bagi mengesan lunak, namun setakat ini belum terdapat sebarang perkembangan.